Ramai lagi orang yang tak tahu tentang kelebihan utama menabung emas di akaun emas Gap. Orang yang sudah mula kumpul gram emas di Gap bermaksud mereka sudah berada di jalan yang betul untuk mencapai kebebasan kewangan. Hari ini saya nak kongsi 3 tips penting bila tuan-puan mulakan tabungan emas di Gap. Yang pertama, top up gram emas ikut bajet. Tak perlu risau pasal harga emas. Asingkan sekurang-kurangnya 10% daripada gaji untuk tujuan simpanan emas di Gap. Bila dapat gaji, simpan dulu. Selebihnya baru belanja dan bayar komitmen. Yang kedua, letak target 100 gram yang pertama. Jangan takut letak target besar. Angan-angan tu percuma je. Bila ada duit lebih, terus tambah gram emas untuk cepat capai target. Yang ketiga, kunci kejayaan adalah konsisten. Tak kisah berapa bajet yang tuan-puan mula, sama ada kecil ataupun besar, tuan-puan berpeluang untuk kumpul berapa banyak gram yang tuan-puan nak. Simpanan emas bukan tentang siapa paling kaya, tapi siapa paling disiplin dan sabar. Sebab setiap gram emas yang tuan-puan simpan adalah bukti usaha dan keazaman tuan-puan untuk menuju masa depan yang lebih tenang. Tabungan emas, nak mulakan tabungan emas dengan ilmu, boleh rujuk pin video Wafa untuk Wafa bantu tuan-puan sebaiknya.